Sekretariat Usahawan Negeri Perak atau STEP memainkan peranan penting dalam menyelaras pelbagai program pembangunan usahawan termasuklah dari segi pemasaran produk. Menyedari kepentingan ilmu pemasaran digital, STEP bekerjasama dengan TV Al-Hijrah menerusi program Bincang Niaga bagi membantu usahawan mempromosi perniagaan masing-masing. Pengarah Sekretariat Usahawan Negeri Perak STEP Muhammad Rozlan Muhammad Razali berkata, penglibatan usahawan Perak dalam program Bincang Niaga satu langkah penjenamaan agar produk tempatan menempa nama di pasaran seluruh negara. Kami bercadang untuk melaksanakan program kerjasama yang dinamakan Bincang Niaga lah bersama dengan TV Al-Hijrah. Jadi program ni kami jangkakan untuk membantu usahawan negeri Perak mempromosikan produk-produk mereka dan perkhidmatan mereka agar dapat mencapai lebih banyak posisi-posisi pelanggan-pelanggan di seluruh Malaysia lah. Jadi kita harapkan dengan kerjasama ini lebih ramai usahawan Perak ini akan dapat meluaskan pasaran mereka. Setakat ini, lebih 90,000 usahawan telah berdaftar di bawah sistem maklumat STEP dengan sebahagian besarnya berjaya mengembangkan perniagaan dalam bidang pemasaran, perkhidmatan dan ekspor. STEP yang ditubuhkan pada 2020 berfungsi sebagai penyelaras dan pelaksana bagi program di bawah kementerian dan agensi di Perak. Muhammad Rozlan ditemui pada program Jelajah Hari Usahawan dan Koperasi Perak 2025 Mukim Beruas di Kampung Bakar Bata Beruas Manjung. Sementara itu, program jelajah di bawah STEP itu akan membantu usahawan mendapat ilmu serta hala tuju untuk mengembangkan perniagaan. Yang paling penting adalah mereka dapat tahu ke mana tempat yang mereka harus cari. Untuk pertama nak memasarkan produk, yang kedua dari segi kualiti. Apa yang saya tekankan ialah dari segi kualiti supaya ia dapat menarik minat orang datang ke kedai kita. Kita bukan sekadar nak buat penyediaan makanan, kita nak makanan kita sedap supaya orang datang. Bila orang datang, dengan tidak selangsung membawa limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Program jelajah itu disertai usahawan tempatan yang menjual produk makanan, minuman, kraftangan dan perkhidmatan.